Assalamualaikum dan selamat pagi. Fresco Bike berada di Terengganu. Okay, kita baru je sampai, gerak pukul 3 pagi tadi. Okay, hari ni kita ada special delivery. Kita hantar 2 wheelchair ini. First tempat kita pergi Besut. Kemudian lepas ni kita naik atas lagi, kita pergi ke Kota Baru. Okay, jom. Kita dah sampai tempat pertama, iaitu dekat Besut. Okay, daripada pukul 3 pagi, hari ni sekarang dah pukul 11.30. Kita sampai untuk bagi penyerahan wheelchair. Itu wheelchair model 15 kilo cover operated. Okay, yang ni sebenarnya wheelchair ni customer kita ni dapat daripada bantuan daripada HUSM. Okay, jadi kita ni tunjuk proses lah macam mana kita hantar sini, lepas tu dokumen semua. Jom kita pergi makan semua. Tengok biar dia test semua macam mana dia puas hati tak dengan kita punya servis. Let's go. Dua bulat je. Tapi hospital Faham Satu Besut juga ni. Orang sini juga ni. Assalamualaikum. Cik ya, buka dulu. Petrol ni dia tolak dulu sekali dengan wheelchair semua lah. Cucuk sini. Tapi masa cah ni off lah. Macam biasa merah, hijau penuh. Jangan pecah. Kalau kita tak gini, dia tak boleh lipat. Dia jadi betul. Nak gini. Makak. Tapi kalau naik bukit, cik ni lah. Pusing. Cetera tak? Boleh? Kita sini 15 kilo. Tapi ni kecil lah macam ni. Tapi macam ni paling kecil. Kecil lah tapi tak kuat sepor macam ni tu. Dulu ya. Cik dengan atas. Saya bagi pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Fresco Bike yang daripada KL sampai ke sinilah menghantar wheelchair ni. Terima kasih kepada Fresco Bike.